Kita tanda je satu tempat ni. Okey. Ini lubang dia yang kita dah tanda tadi. Satu lubang tu kita dah tanda. Okay, mana tadi? Kita kena tanda, kena buat titik je sini. Mana titik? Okay, ini titik dia. Jadi kenapa yang ni titik? Yang ni bulat? Pasal kita nak settle, kita nak bagi dia tak sengit lah. Jadi macam mana kita nak bagi dia lurus ni, dia tak sengit. Kita tengok ni, nampak tak ni garisan mozaik ni. Biasanya mozaik ni kalau orang yang pasang ni, biasanya benda ni tak sengit lah, dia akan lurus. Pasal apa? Kalau sengit nanti kan komplain pula tu orang mahal. Jadi garisan mozaik ni sebagai panduan dia lah. Jadi kita ambil yang ini, ukuran sini 121 mm. Jadi kalau untuk buat kerja ni, untuk ukur ni kita ambil yang ni lah, pakai yang mm ni yang sini lah, yang garisan kecil-kecil ni, pasal dia lagi tepat lah. Kalau pakai yang inci, tengok garisan dia kan jauh-jauh, jadi kita susah nak agak. Jadi kita pakai je mm ni, kita bawa ke sini, dan kita tanda lah 122 mm sini lebih kurang. Titik yang atas ni, yang kecil yang kita buat tadi, itu yang tepat lubang bekas sabun tadi. Sedangkan kita punya yang garisan ni, kita ambil ukuran daripada tepi ni, kita ambil ukuran daripada sini. Jadi ukuran yang sini pergi sini, duduk sini. Tapi yang kecil ni yang betul-betul kita nak. Jadi macam mana kita nak buat, kita ukur daripada mozaik yang dinding ni, ambil ukuran yang titik. Ukuran titik tu 144. Jadi 144 ni kita bawa ke sini lah, tempat ukuran yang kita ambil daripada sebelah tadi. Ukur sini, kat sini lah. Jadi ukuran yang tepatnya yang kita nak kena buat dekat sini, dekat apa ni, dekat tengah-tengah dia ni. Macam itu. Ini titik yang kita ambil tadi. Jadi kalau titik ni bagi sini, dia sama je lah. Ni nampak sengit ni pasal garisan yang saya buat ni, dia sengit. Jadi yang kita nak kena tebuk, sini satu dengan sini satu. Macam itulah cara untuk kita ukur bekas sabun ni, supaya dia lurus, dia tak sengit. Okay, jadi kita dah boleh tebuk lah. Jadi untuk tebuk ni, kita jangan buat gini lah.